throwback kenangan dekat Kuantan. First time masuk kedai nama Cowboy. Bila masuk je, ya Allah, macam-macam barang ada. Perkakas rumah, pinggan mangkuk, periuk, dari sekecil-kecil periuk sampai sebesar asar periuk, senduk, bekas kuih nak buat kuih raya. Masa ni lah, kalau siapa datang kat sini boleh beli acuan kuih raya yang pelbagai. Macam-macam jenis senduk ada. Senduk nipis, bentuk bulat, kecil, besar, kayu, besi, semua ada lah. Sampai macam Allah, banyaknya, asyik semua nak ambil. Seriously. Dekat bahagian lain pula tengok bunga hiasan untuk rumah. Memang kalau siapa pencinta bunga, suka hiasan rumah, memang boleh datang ke sini. Memang banyak sangat. Kat bahagian lain pula ada bakul-bakul hiasan. Tengoklah, kalau untuk hantaran tu memang orang akan ambil lah. Bekas-bekas timbel isi biskut ni mengingatkan saya pada kenangan masa kecil dulu. Arwah abah akan beli 1 tin biskut untuk kami makan. Tengok macam-macam kuih jajan semua ada lah kat sini. Memang tutup mata ambil, bayar. Macam tu lah kiranya. Ni dapur legend ni. Dulu ingat mak buat kek kapit guna dapur tu.